Bayu selayang height Type A harga bermula RM270,000. Jom kita tengok. Untuk Type A ni sebenarnya dia adalah unit Selangorku. Jadi orang yang duduk Selangor, yang kerja Selangor dan yang lahir dekat Selangor sahaja boleh beli. So Type A ni 558 square feet, 2 bilik dan juga 1 bilik air. Ada 2 parking. Foyer area dia lebih kurang 3x4 kaki. Besar juga. So ni adalah pintu dia. Masuk-masuk sahaja akan ada 1 bilik dekat depan ni. Boleh jadi bilik single macam ni. Untuk Type A ni tak ada apa-apa perabot ataupun peralatan elektrik yang dapat dah. Memang kosong saja unit ni. Selepas tu ni ada ruang makan, ruang tamu dan juga balkoni dekat luar sana. Nanti kita tengok. Belah kiri ni ada ruang dapur, ada ruang yard dekat belakang ni untuk jadikan laundry area. Okey, kuat besar juga. Lebih kurang 5,5 kaki kali 5,5 kaki. Dan ada bilik air juga. Inilah bilik air dia. Satu-satunya bilik air dia. Okey, besar juga bilik air dia. Kurang 4 kaki suku kali 9 kaki. So ni adalah ruang tamu. Jom kita tengok balkoni dia. Okey, ni adalah balkoni dia. Keluasan lebih kurang 2,5 kaki kali 9 kaki suku macam tu. Ruang tamu. Yang ni adalah bahagian bilik dia lah. Okey, ni bilik dia. Boleh masuk 1 katil queen, side table kiri dan kanan dan almari baju 1. Luasan lebih kurang 9 kali 9 kaki guys untuk bilik utama dia ni. And then ada tingkap dekat sini untuk lihat pemandangan hutan-hutan dekat sini. So apa pendapat korang? Berbala ke tak Type A ni? Harga bermula RM270,000. Cuba komen dekat bawah. Alright.